Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Husna binti Abdul Jalil dan nombor matrik saya adalah A200504. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek akhir saya bagi kursus pendidikan kanak-kanak oleh ibu bapa dalam Islam. Dalam pembentangan ini, saya akan menekankan 9 perkara isi kandungan iaitu pendidikan asas Islam, haiwan berkaki empat, burung, bendera, buah-buahan, perkataan dalam bahasa Melayu, perkataan dalam bahasa Inggeris, perkataan dalam bahasa Arab dan akhir sekali, pengiraan matematik. Kita mulakan dulu dengan pendidikan asas Islam dengan 3 objektif utama. Yang pertama adalah akidah yang sejahtera, ibadah yang betul dan akhlak yang mantap. Kita pergi kepada objektif pertama iaitu akidah yang sejahtera. Akidah yang kukuh terbina melalui keyakinan terhadap rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dengan yakin bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa. Yang kedua, beriman kepada malaikat dengan mengakui kewujudan malaikat dan tugas-tugas mereka. Yang ketiga, beriman kepada kitab dengan mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah seperti Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada Rasul dengan meyakini bahawa para Rasul adalah utusan Allah yang membawa petunjuk. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat dengan yakin bahawa setiap manusia akan dibangkitkan dan dihisab. Dan terakhir, beriman kepada qada dan qadar dengan percaya bahawa segala ketentuan baik ataupun buruk adalah di bawah kuasa Allah. Dengan rukun iman ini, ia membina asas keyakinan seorang anak Muslim agar hidupnya terarah dan sentiasa bergantung kepada Allah. Seterusnya, mari kita lihat objektif kedua iaitu ibadah yang betul dan ini merujukkan kepada rukun Islam. Rukun Islam ialah 5 asas utama dalam kehidupan seorang Muslim. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Dan ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan akhir sekali, yang kelima, mengejarkan haji bagi yang berkemampuan. Rukun Islam ini perlu diamalkan dengan betul agar ibadah kita diterima dan memberi kesan kepada pembentukan sahsiah yang baik. Akhir sekali, objektif yang ketiga ialah akhlak yang mantap. Akhlak ialah tingkah laku dan peribadi seorang yang mencerminkan keimanan dan nilai moral yang baik. Dalam slide ini, kita dapat melihatkan 3 kepentingan akhlak yang mantap. Yang pertama, membentuk peribadi mulia dan berdisiplin. Dengan itu, seseorang itu lebih bertanggungjawab, amanah dan beradab dalam setiap tindakan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan kehormatan diri. Apabila kita berakhlak baik, orang sekeliling akan lebih menghormati dan mempercayai kita. Dan akhir sekali, melahirkan generasi berintegriti, di mana akhlak yang mulia sangatlah penting dalam membina masyarakat yang aman, jujur dan berdaya maju. Oleh itu, akhlak bukan hanya dilihat melalui kata-kata, tetapi melalui tingkah laku harian seperti hormat ibu bapa, menjaga adab dan jujur dalam setiap perbuatan. Selain daripada menerapkan Islam dalam pendidikan kanak-kanak, ibu bapa juga perlu mengambil perhatian terhadap perkembangan akademik kanak-kanak dengan mulakan haiwan berkaki empat. Yang pertama, kucing. Seterusnya, anjing, lembu, kuda dan akhir sekali, harimau. Bahagian seterusnya ialah jenis burung. Yang pertama, burung gagak. Seterusnya, burung helang, burung hantu, burung merpati dan akhir sekali, ayam. Bahagian keempat pula ialah bendera. Yang pertama, Malaysia.
Seterusnya, China, Jepun, Indonesia, dan akhir sekali Singapura. Bahagian kelima ialah buah-buahan. Yang pertama, apel. Seterusnya, pisang, anggur, mangga, dan akhir sekali rambutan. Seterusnya kita pergi ke bahagian bahasa. Kita mulakan dengan bahasa Melayu. Yang pertama, buku. Seterusnya, ibu, meja, sup, dan akhir sekali botol. Seterusnya, perkataan dalam bahasa Inggeris. Bottle, cloud, land, tree, plate. Bahagian seterusnya ialah perkataan dalam bahasa Arab. Allah, abun, kursiyun, qalamun, mistorotun. Pengajaran terakhir sekali ialah pengiraan matematik berpandukan bilangan bintik-bintik merah. Dimulai dengan bilangan sebanyak 31. Seterusnya 32, 33, 34 dan akhir sekali 35. Sekian, saya akhiri pembentangan saya dengan segala ucapan terima kasih.